Halo, hai, Assalamualaikum, Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Supaport Channel. Lah ni pagi pertama yang Nana duduk di Krabi, SMW. Pagi-pagi ni belum Nana nak pergi jalan tu kena cari go ni. Saya cari baru jangok betal lah. Loh, panas-panas gini kena ada kandek-kandek. Kena ada belakang, kena ada lecu tamuh, goto tamuh. Kita kena mai cari dulu. Bunyi kata kedai ni pandai kecek Melayu sebab jadi orang mak kita juga. Kita masuk dalam dulu. Wow, luahnya kedai dia. Kalau kita perhati banyak barang brand hak besar-besar ni. Tengok ni. Ni brand Browick ni hak Soho di Malaysia ni orang panggil ni. Orang Malaysia memang suka bagi lagu ni sebab brand ni hok artis ujang apa nangam orang panggil beauty queen di Thailand. Kita tengok lagi. Banyaknya si cat pun ada, Intuit pun ada. Kalau nak bulu-bulu ni saya mu. Ni bagi bulu ni dah. Comel. Kalau nak raya kena pakai lebih boleh butir mata tu. Sini brand Ketido ni. Ketido ni Nana biasa pakai juga memang molek lah Ketido. Lah ni maskara ni Nana pakai. Maskara ni. Ni Nana biasa pakai. Comel. Lepas tu ni Meriska pun ada. Meriska ni bagai-bagai lecu. Lecu pas ada part cam ni. Comel ni. Weh ni pun comel ni. ODBO. Tengok comelnya. Lecu gami. Bubuh di pipi pun boleh nampaknya. Nana kalau duduk dalam kedai ragun ni dah. Jadi duduk sengih sore. Tak kena duduk meteri gapo lah tengok. Tengok barang gini kat memang suka. Tengok dia dalam luah lagi. Sekmu tengok ni. Wow, dalam luah benar. Jumpa dah. Ni Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Uni deh. Kak Uni. Ya. Kak Uni dari mana? Naratiwan. Naratiwan. Lama dah buka sini? Lama dah. 5 tahun lebih dah. Kak jual gapo teh? Ada banyak. Dari kedai ni ada banyak brand. Ada Skintific. Ada Brow It. Ada Siwana. Lepas tu ni bagi make up. Make up ni Malaysia. Meh suka ni Malaysia. Kalau you pergi CWI kok. Wah lah beli barang lagu ni deh. Apa lagi dah? Ada Glad to Glow. Glad to Glow. Ni, lepas tu bagi comel-comel muka lah deh. Krim. Bedok. Ada cukup. Ni bedok gapo. Ni bedok Thai. Bedok lek Sia ni orang panggil deh. Brand Sia. Babala. Gapo ni? Ni Orenton. Orenton. Malaysia pun ada. Malaysia pun ada. Hok lari sekali lagu mana? Hok lari Malaysia. Boleh beli. Malaysia. Skrap putih. Skrap dekat ni. Skrap ni banyak Malaysia. Comel Nana biasa makan ni. Bagi skrap pun ada cukup. Skrap cukup. Bagi skrap dah. Lotion pun ada ni, lotion ni. Hak tu white. Ni aku ni white apa ni. White ni. Ada cukup blend. Lepas tu di kedai ada kodang. Ada gudeg. Ada gudeg. Gudeg tolak bagi. Nanti kita ni pergi. separuh mana kata? Depan kedai. Kalau orang tempat ke mana nak mari borong beg roncek pun boleh. Mari nak borong jadi store pun boleh deh. Ya, ada. Ni lupa. Ada mari ni Malaysia. Wero ni Misumi. Ni Jeb Misumi ni. Di kedai ni ya di dealer. Dealer je. Ya dealer je di bawah. Dealer je. Siapa nak ada cukup. Bagi pun boleh. Ya, Jeb laku lah. Malaysia ni wero banyak. Tapi ramai orang Malaysia mari deh. Mari kedai lah ni. Ada Malaysia, ada orang negeri lain-lain lah. Mari di kedai. Jauh tak kalau siapa nak mari sini? Kalau duduk di airport Krabi tu, mari di sini ada 10 kilo. 10 kilo je deh. Okey, disebabkan Nana ni mari di Krabi. Krabi ni dia panas sebab kita kena main patah, kena main gapo deh. Jadi kita nak tanya Kak kata, apa nama pakai untuk musim-musim panas gini. Nanti kita nak cakap kali lagi. Jumpa pula lah. Nana nak tanya, kalau untuk sunscreen kita duk kena main patah ke? Main patah dah. Ada sunscreen tubuh dengan muka dah. Tubuh. Ni ada ni. Misumi dah. Misumi. Misumi ni yang UV bright. UV bright ni. Ni sejuk. Ni sejuk. Ni biasa. Kalau ni pakai dia sejuk. Kalau ni dia biasa. Tapi dia pakai your SPF
50. 50. Oh, ni ku. Ah, ni Oh, ku. ada juga untuk kuku ni. Ku ha dia. Dia punya pakai pun dia masuk ha. Masuk Dia dalam daging lalu. Daging selalu dah. Bak sedap. Sejuk. Ah, Kalau hak biasa? Sejuk. Ni tak sejuk. ada air bau. Tak ada bau. Kalau macam-macam orang mudah alahir mudah ke apa, tak minat air bau, hak ni boleh. Hak ni dia tak ada air bau. Prap radap. Budak pun boleh pakai. Ha? Ni kan. Muka ni. Muka ni muka ni. Oh, ni muka molek dah ni ya, kalau molek, nak molek. go tu dah. Ada ni Sebab semua. sini panas suhu. Panas dulu. Loh. Muka ni ni dah. Patut ada jet. Jet. Jet ke mana jet? Ni jet ni. Jet ni. Oh, kandek kanan ni. Ni baru dah. Baru mari. Sejuk. Sejuk. Ni Tu. ni jet. Jet yang putih sikit. Cak you betul you tone up. You jadi kita pakai jadi tubuh kita jadi putih. Putih. Betul lah saya mau. Putih. Masuk. Dengar ni. Putih ni. Lain dah. Sejuk. Ya sejuk. Extra tu? Esta baru. Ni baru juga dah. Ni pakai esta ni lebih jadi putih. Extra ni nak lebih putih lagi. Bas sedap ni. Kalau kulit kering molek ngah mana kalau Nana? Hak tak ada ke hak ni? Kalau kulit kering, esta. Extra. Lepas tu, hak maju sekali kak. Apa dia panggil? Dangdum. Original. Original kak. Ni, laku sekali. Laku sekali. Malaysia minat benar ni. Ni. Maju sekali. Bas sedap juga deh. Okey, nanti kita nak ambil jeb so. Ni boleh rasa jabik tengok hang besar geduk. Tengok berat ni otot nak pergi jalan di patah pula. Nanti kita turut pergi di gudang kak pula deh. Ulu besarnya gudang dia tengok. Tengok ni. Wow. Asal gudang. Oh kak, ni gudang ni. Ni gudang. Tempat apa ni? Ni awak gudang pack-pack gimana dah. Harga nolok, order buka. Yo. Aku nolok sini. Kalau nolok sini. Patut Belah ni ada online. Oh, perlu online pun ada juga. Ni belah online yo. Ni tengok. Online dalam Shopee, dalam Lazada ke apa dia main packing sini. Dalam packing mana ni yo. Ni pakat dia making lah weh, set dia. Tengok. Bagi harga nolok order bagi-bagi lah yo. Ni order hak luka. Oh, jadi siapa nak beli bagi harga nolok boleh lah WhatsApp dengan Kak. Nanti Nana letak di bawah dah. Ya. Letak di bawah untuk siapa apa nama manager di Malaysia. Kau manager di sini boleh belakang. Ya, boleh belakang. Hatta semua, hatta belakang yo. Ambil WhatsApp Kak. Ya bagi harga lah ni. Ya, bagi harga. Bagi harga lepas tu boleh yata lagi. Ya. Okey.